Ada yang kenal ke? Toyota Land Cruiser FJ40 1983. Kali ini versi mini. Disumpah menjadi kereta kontrol mini yang kecil seumur hidup dia. Walaupun kecil, desain dia memang cantik. Material body dia solid. Laju pula tu macam lipas kudung. So, ini adalah mini RC car berskala 1/64. Besar tapak tangan je. Dia gerak menggunakan bateri rechargeable yang boleh dicas semula. Dan cas dia guna kabel Type-C je. Pada bahagian hadapan kereta ni terdapat lampu berwarna putih. Dan bahagian belakang dia ada lampu color merah. Kat bawah dia ada lampu neon color hijau. Material body ni pula menggunakan die-cast. Bahagian depan dia siap tulis Toyota lagi. Kalau nak buat koleksi tu memang boleh sangat. Kereta ni dikawal menggunakan remote control 2.4 GHz. Remote dia takkan ganggu kereta-kereta yang lain, boleh main ramai-ramai. Motor dia pun kuat dengan menggunakan 3 gear yang boleh berubah-ubah kelajuan. Padu bahang. Paling best bila mana terdapat aplikasi yang membolehkan kita kawal menggunakan telefon dengan sambungan Bluetooth. Dalam aplikasi ni macam-macam kita boleh buat. Kita boleh on off lampu, bunyikan horn, mappingkan kereta ni untuk bergerak sendiri, dan dia ada sistem gyro. Kita gerakkan telefon dan kereta ni akan bergerak serentak dengan telefon kita. Padu. Ketahanan bateri boleh mencecah sehingga 1 jam jika menggunakan remote original 2.4 GHz. Tapi kalau guna Bluetooth sambung ke telefon, dia makan bateri kuat sikit lah. Trailer bahagian belakang ni dia datang berasingan. So kalau hampa nak, hampa kena order sekali. Kalau tak, nanti dapat kereta saja. Kalau kat kedai ni nak kena bayar kurang-kurang RM100. Tapi hampa cuba check tengok, sebab sekarang ni harga tengah promo. Link dah saya sediakan. Kalau nak terus order sekarang.